Itu kerani Sofian itu Ayo, susah mau handle dia. Piling tu dia ada ID dia. Dia ada dia punya tarikh lahir dia. Tarikh lahir. So dia ada tarikh lahir dia. Bila dia cast, dia punya number berapa saiz tu semua sekali. Ada tu pula dekat atas itu dia touch up. Apa tak saya marah. Dia boleh touch up kat atas ni, ambil simen lain touch up. Ada yang tengah file tu pula dah crack. Daripada sini kan, katakan file tu panjang, dekat sini daripada bawah ni sampai ke atas ni dah crack. Ada yang di sini dah terbelah dah. Bukaan dia ada dekat dalam 10 cm. Itu kerani Sofian itu Ayo, susah mau handle dia. So Mr. T tadi kena panggil lah dia panggil Sofian. Saya dengar orang banyak komplain lah, you aja reject itu file. Ya Mr. T, memang betul saya reject. Habis itu boleh bincang tak boleh, itu memang barang tak ada bagus. You bayang Mr. T itu barang, you tahu tak, daripada tempat-tempat lain dia kasih reject, lepas tu hantar kita punya site. You mau terima saya cakap dengan Mr. T. So last sekali memang betul kita ambil dia, kita hantar balik semula. Yang bestnya dia orang backup saya, bos tu backup saya. Dia tanya pendapat saya, dia kata you bagus bagus, you kerja bagus. Yang saya cakap yes, no lah. Kalau tak nak, tolak aku kat tempat lain. Suka tingkau orang lah kan. Kalau tapi nak aku tarik balik semula untuk bab itu, tak, saya nak letak tanggungjawab. Belajar satu, bye.